Okay geng, Assalamualaikum. Sekarang ni session seterusnya kita berada di Pantai Pasir Tengkorak. Okay, tadi masa nak menuju ke Pantai Pasir Tengkorak ni adalah beberapa benda yang tak menyenangkan lah. Khadijah boleh pula berak dan tombos ke mama dia. Dan mama dia pula hilang mood. Okay, tak apa. Sebab hari ni kita nak bergembira, kita singgahlah kejap Pantai Pasir Tengkorak ni. Sebab apa? Bukan senang kita nak sampai sini Okay, so stay tune. Kita tengok apa benda yang kat sana. So doakan Khadijah in good mood. Kalau dia nak berak, dia bagi sign yang kita faham lah. Okay, doakan kami. Okay, so kita tengok lagi view dekat sana macam mana. Kalau korang rasa okay, korang datang sini, pergilah ke Pantai Pasir Tengkorak nanti. Okay, let's go. Okay geng, tak dapat apa, kita dah sampai dekat depan pantai. Tak dapat nak buat video masa perjalanan sebab dia agak jauh juga daripada tempat pagi. Nak pergi ke pantai ni dia macam ke dalam sikit. Tapi taklah jauh. Dia macam dalam berapa langkah tak? 150 langkah. 150 langkah lebih. Dia berliku sikit dalam dia. Orang macam aku ni sekarang ni yang OKU sikit ni tak, memang mencabar sikit. Dan tapi tak apa, kita akan payung kat korang suasana view dia macam mana. Air dia pun lawa. Okay, let's go. Okay, korang tengok dari sini mana nampak tapi sorry lah, ada pokok ni sebab ini dah tempat yang redup yang kita orang boleh duduk. Okay, aku zoom sikit lah. Nampak? Memang pantai cantik lah. Yang lain tu abaikan lah. Geng-geng Mak Saleh kat sini kan. Pak, cantik kan pantai kan. Pantai dia tak besar pun lah. Sikit je. So ni dan ni kita orang lah. Korang tengok lah suasana dia macam ni kat sini kan. So macam ni lah korang tengok. Itulah dia, tak banyak pun. So dapat tengok pemandangan sikit lah. Memang cantik lah. Cuma kita orang tak tahu pun yang mana Tengkorak tu. Okay, so far ni je lah destinasi kali ni. So destinasi ni orang kata taklah terlalu gempak sangat, tapi okey lah. Okay, so mana orang yang berminat kan suka pantai, yang datang kahwin datang kat sini, tak ramai orang kan. Suasana pun cantik. Okay, sekarang kita on the way keluar daripada Pantai Pasir Tengkorak. Nak payung sikit, lalu ada, alamak aku nak jatuh. Okay, ada sungai kecil bawah ni lah. Okay, nampak sungai kecil ni. Kalau nak mandi ke semua boleh juga, tak masalah. Di depan ni ada pokok, so kita kena tunduk sikit lah. Macam Aisyah bawa baby susah sikit kat situ. Kena turun sikit. Sebab apa, pokok ni dia tumbuh ke tepi, macam berat sikit. Okay, so kena hati-hati lah kat sini kalau nak datang. So ada pondok kat sini boleh duduk kan. So inilah jalan dia sehingga ke parking. So kawasan dia korang kena cari kawasan hutan Lipoh Pasir Tengkorak. Dekat situ masuk, lalu ke sini free, tak ada masalah. Okay, masa ada track jalan kat sini. So sepanjang tu ada sungai kecil lah. Biasalah sungai akan ke laut kan. So ini jalan dia ke atas, nampak. Yang tengah ni ada construction sikit kot. Kita tak tahu benda ni buat. Okay, ini jalan dia.
So yang tepi ni mungkin parking kereta, tapi masih ditutup lah. So tak tahu sebab apa. Mungkin akan datang kita boleh parking ke sini, lebih dekat. Okay, and then the best one is dekat sini kalau kita nak mandi tak fikir lah, ada surau dengan tandas ke naik atas sikit ni, kat pintu masuk tadi ada tandas dengan surau. So ada mesin kedegang tak kalau nak beli air ke apa kan. Okay geng, depan ni surau. Sepatutnya kita orang tunjuk daripada awal masuk je, tapi sebab tak tahu jalan liku macam mana, so ini baru buat. So ni dari belakang tadi lah. Okay. Ni surau dia. Ni mesti kena gang, jadi kena ada duit lah. Kita tak ada cash. Tu lah tu. Toilet. So dia akan ada signboard macam ni. Okay. Kita dah sampai ke atas. So kalau tengok ni ditutup tau. Ini mungkin parking kita nanti sepatutnya ke sini lah, lebih dekat, tapi disebabkan parking ni tutup. Ni pintu masuk ditutup. Kita orang ni parking kat luar ni sini. So ada beberapa kereta kat sini kan. Still okay lah. Tunggu sini. Okay, sekarang aku nak pergi ambil kereta dulu sebab nak ambil Khadijah dengan mak dia. Okay, kita jumpa lagi. Okay, kita dah settle melawat pantai Pasir Tengkorak. So tadi korang dah tengok view dia macam mana. Kita orang tak dapat nak pergi turun ke bawah sangat. Satunya sebab Khadijah dah tidur, and then the part yang paling tak boleh sebab kaki aku tempang. So memang tak boleh lah. Mungkin next time dekat Khadijah dah besar sikit, kita boleh repeat ke sini untuk mandi kat sini. Sebab kalau kita pergi kat Cenang terlalu ramai kat sini, quite orang kata apa, okey lah, tak ramai sangat kan, tenang. Tapi kena datang awal. Sebab apa, kita nak chop pot yang baiknya. Lepas tu ada sungai kecil, kita boleh mandi kat situ juga. Baby betul, untuk anak-anak kita boleh main kat situ lah. So apa review untuk pantai ni? Dia agak privacy. Lepas tu dia punya facility pun nice. Kan? Facility dia nice. Sebab apa, kita masuk tadi kita dah ada tandas awam. Tapi tandas awam tadi kena bayar sikit lah. Tapi still okay lah kan. Lepas tu dia redup-redup. Dia duduk sebab ada pokok. Ada surau kan. Kalau kita nak satu hari lepak kat sini pun tak ada masalah. Ada surau, ada tandas. Kita bawa bekalan makanan ke apa kan. Masak dulu ke atau kita beli ke, pulang ada korang lah. So far bagi aku okay lah tempat ni untuk bawa family jalan-jalan. Okay, so next time kita akan datang di tempat ni. So kita akan pergi ke next station lah. Okay, bye.